Untuk sesi penerokaan mendalam hari ini, kita ada satu misi yang cukup penting untuk anda. Misi untuk faham inisiatif terbaru Google for Education kan? Betul, khususnya bersempena dengan Safer Internet Day atau Hari Keselamatan Internet tahun 2026. Kalau kita teliti susunan sumber hari ini dari pengumuman rasmi sampailah ke manual Pusat Pembelajaran Google yang lancarkan 3 kursus global baharu. Ya, yang baru saja dikeluarkan tu. Temanya sangat jelas. Keselamatan digital pada tahun 2026 ni bukan lagi satu pilihan. Ia adalah satu keperluan mutlak. Dan memandangkan kita fokus kepada Safer Internet Day 2026, rujukan yang kita kaji ini mencerminkan satu anjakan yang sangat kritikal sebenarnya. Landscape digital hari ini berubah setiap hari. Memang tak duduk diam. Secara berkala. Kita sedang melihat bagaimana kita sebagai pengguna memproses maklumat. Mari kita rungkai perkara ini dengan lebih mendalam. Sumber kita bermula dengan satu kursus berdurasi sejam yang dipanggil Super Searches. Ini bahagian yang saya suka. Kan? Bila saya baca tentang kursus ini, ia bukan amaran kosong. Ia ajar kaedah SIFT yang sangat praktikal berserta penggunaan mod AI untuk menyiasat dakwaan tular di internet. Bagi anda yang mungkin tidak biasa dengan terma ini, SIFT sebenarnya adalah satu akronim yang sangat mudah. S untuk stop atau berhenti sejenak, I untuk investigate sumber maklumat, F untuk find liputan lain yang lebih dipercayai, betul, dan akhirnya T untuk trace atau jejak semula maklumat itu ke sumber asalnya. Ia teknik asas sebelum kita kongsi apa-apa di media sosial. Kursus ini seolah-olah melengkapkan anda dengan perisai untuk nilai sendiri kesahihan maklumat dan tangkis berita palsu. Apa yang menarik di sini ialah peralihan fokus Google daripada sekadar menapis maklumat melalui sistem kepada pembinaan kemahiran minda manusia. Sebab sistem tak boleh buat semuanya untuk kita. Tepat. Dalam dunia sekarang yang syarat dengan lambakan info, kita kena latih minda untuk berfikir secara kritis dan menyiasat silang sesuatu dakwaan secara bebas. Jika Super Searchers bantu kita tapis maklumat dari dunia luar, mari kita bawa perbincangan ini ke ruang tamu rumah kita pula. Kursus kedua, Meet Leo disasarkan khas untuk ibu bapa dan penjaga. Ini sangat relevan sebab senario ancaman cyber macam penipuan online atau scam dan jenayah buli cyber hari ini jauh lebih kompleks berbanding 5 tahun lepas. Betul. Sebab itu Meet Leo tunjukkan cara nak guna alat praktikal yang memang dah ada. Contohnya menggunakan Family Link untuk pantau aktiviti skrin atau urus tetapan Safe Search supaya carian Google tapis kandungan yang tak sesuai. Termasuk juga cara pantau tontonan YouTube anak-anak. Tapi bila meneliti manual tersebut, ada satu perkara yang sangat ditekankan. Tujuannya bukan nak sekat kebebasan 100%. Atau nak jadi pengawal penjara di rumah. Iya, bukan itu nawaitunya. Pendekatan Meet Leo lebih terarah kepada pembinaan asas komunikasi yang terbuka. Bila penjaga dan anak-anak bincang sama-sama dan letak peraturan asas yang jelas, anak-anak boleh terak internet dengan selamat. Dan mereka tahu ibu bapa sentiasa ada untuk bimbing kalau mereka terjumpa sesuatu yang merisaukan. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Kursus ketiga bawa kita keluar dari rumah dan masuk terus ke dalam bilik darjah. Kursus Meet Lia yang baru sahaja dilancarkan pada 9 Februari 2026 tu. Tepat sekali. Kursus ini direka khusus untuk memperkasakan warga pendidik menggunakan AI dalam kerja harian mereka. Bayangkan seorang guru yang selamanya terbeban dengan kerja pentadbiran, kini boleh guna AI untuk rangka silibus atau lajukan perancangan pengajaran yang interaktif dalam beberapa minit saja. Dan ia juga mengajar murid cara guna ciri AI dalam Google Search dengan beretika demi kejayaan akademik mereka. Jika kita kaitkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, mesejnya sangat melegakan. Sebab ramai risau AI akan ambil alih tugas manusia di sekolah. Itulah kerisauan utama sebelum ini. Tapi Meet Lia buktikan sebaliknya. AI bukan direka untuk ganti peranan pendidik. Ia bertindak sebagai instrumen sokongan yang mengembalikan masa berharga guru untuk fokus kepada interaksi manusia dengan pelajar. Memperkasa guru untuk membentuk warganet masa depan yang beretika. Jadi apakah makna di sebalik semua ini? Kesimpulan yang kita dapat lihat daripada pelancaran 3 modul ini bersempena Safer Internet Day ialah keselamatan dan literasi digital harus jadi satu budaya berterusan, bukan sekadar kempen bermusim. Setuju. Tidak kira sama ada anda seorang ibu bapa,
pelajar atau pekerja profesional, sumber-sumber ini direka supaya anda tidak lemas dalam arus dunia digital. Kita ada kawalan ke atas alat-alat ini. Namun, ini menimbulkan satu persoalan penting untuk kita sama-sama fikirkan. Jika hari ini melalui kursus seperti Super Searchers, kita diajar menggunakan AI untuk menyemak kesahihan fakta yang ditulis oleh manusia. Ya, kita siasat tulisan manusia guna AI. Apakah yang akan terjadi apabila AI itu sendiri menjadi penjana utama bagi hampir semua maklumat di internet suatu hari nanti? Adakah kita masih mampu berfikir secara kritis tanpa bantuan mesin? Sesuatu untuk anda fikirkan.